Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel saya, ZK Channel. Hari ini saya nak share dengan anda tentang propeller guard 360 propeller guard untuk DJI Mini 4 Pro. Okey, kita buka kotaknya. Ini saya beli di Shopee. Okey, kalau nak beli, linknya saya letakkan di dalam deskripsi saya di bawah. Boleh klik di link tersebut. Okey, ini dia kotaknya, ringan saja. Okey, ada dua, satu untuk sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Dalamnya hanya ada manual. Okey, simple saja untuk kita pasang pada kita punya Mini 4 Pro. Okey, ia berguna untuk kalau kita fly di tempat yang ramai orang, untuk melindungi kipasnya, propellernya daripada terkena orang sekiranya dia tiba-tiba jatuh dan melanggar benda di hadapan. Jadi kita tengok dalamnya, dia dibuat dari plastik sahaja dan tidaklah berat sangat. Okey, ini satu untuk menutup kipas. Itu ada R tu untuk right di sebelah kanan. Jangan silap masuk. Kalau silap masuk nanti dia tak boleh pun untuk dipasang. Ini yang di sebelah kiri. Okey, dalam plastik yang tebal plastik ni. Okey, ini yang di sebelah kiri. So saya akan cuba pasang. Untuk saya cuba terbangkan dengan Mini 4 Pro saya. Okey, dah siap pasang ni. Nampak lebih besar dan agak berat sedikit. Mungkin akan menyebabkan masa fly dia akan berkurang lah, sebab dia bertambah berat. Tapi taklah berat sangat, masih okey lah ya, untuk keselamatan. Kalau kita terbang di kawasan yang ada orang, kalau dia jatuh, kipasnya tidak akan kena pada orang ya, untuk melindungi. Dan juga untuk melindungi kipas itu daripada patah dan sebagainya. Okey, kita cuba fly dengan propeller guard ini. Home point updated. Okey, nampaknya tidak ada apa-apa masalah. Stabil walaupun dah pasang guard. Okey, kita landing lah. Dah berjaya untuk terbang dengan 360 propeller guard.